Buat kesekian kalinya, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor menang kes saman. Kali ini membabitkan saman yang terlifatkan oleh 4 orang bekas pekerja Kedah Agro yang telah menuduh Sanusi memfitnah mereka. Dan of course, Sanusi akan balas ke saman mereka tu. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabi sekalian. Pada pagi tadi, tuan-tuan dan puan-puan bertempat di Mahkamah Session Alustar telah berlangsung pendengaran berkenaan dengan kes saman yang telah difailkan oleh 4 orang bekas pekerja Kedah Agro ke atas Menteri Besar Kedah Sanusi Mat Nor, di mana kes saman itu difailkan kerana 4 orang pekerja itu telah mendakwa yang Sanusi Mat Nor telah memfitnah mereka dalam satu ucapan terkait dengan tunggakan pembayaran gaji oleh Kedah Agro kepada pekerja-pekerja yang tersebut itu. Saya cuba cari video penuh ucapan Sanusi itu ataupun laporan awal berkenaan dengan berita itu, tapi tak jumpa. Yang saya jumpa cumalah satu posting yang saya kira macam agak kelakar jugalah daripada Datuk Kepala Paip, iaitu Datuk Dr. Ismail Saleh, orang kuat Parti Amanah dekat Kedah ini. Ada tonton video ini, dalam video itu gambar still je tau. Tetapi ianya adalah diselitkan dengan sedikit keratan ucapan Sanusi itu. Ismail yang buat, bukan saya buat. Tonton. Lepas tu mereka kata gaji Kedah Agro tak bayar. Saya nak jelaskan bahawa Kedah Agro ni syarikat. Saya mengetuai kerajaan. Duit kerajaan tak boleh guna bayar gaji syarikat. Tak boleh. Bukan payah pun nak jawab. Duit kerajaan, duit orang ramai. Duit pembayar cukai. Cukai tanah, cukai apa ni. Saya tak boleh guna duit kerajaan bayar gaji orang kerja syarikat. Tak kira syarikat apa pun. Memandangkan saya tak jumpa bukti-bukti lain ataupun video-video lain terkait dengan kes ini, maka bolehlah saya anggap bahawa Sanusi disaman kerana ucapan yang tersebut tadi itulah kan. Cumanya ucapan itu sekerat je lah, setakat 30 saat lebih. Dan ianya tidaklah memadai untuk kita mengetahui konteks penuh ucapan Sanusi itu dan sebagainya. Dan of course, difahamkan dek kerana ucapan itulah Sanusi telah disaman oleh 4 orang bekas pekerja Kedah Agro itu. Dan pasal Kedah Agro ni pula memang kita tahulah agak kecoh, di mana tak berapa lama dahulu seorang bekas pekerja mereka iaitu si Zurainin kota asal saya dengan suami dia telah mendedahkan bahawa Kedah Agro telah tertunggak bayar gaji berapa bulan, 9 bulan lebih macam tu kan tuan-tuan dan puan-puan. Dan Sanusi ada jawab tadi. Dia kata Kedah Agro ni syarikat. Dia tak boleh kau tu nak kawal campur urusan syarikat. Duit kerajaan negeri. Dia tak boleh masuk dengan urusan syarikat sebagainya walaupun GLC. Kalau tidak, namanya bailout. Sedangkan kita semua tahu yang amalan bailout ini Pakatan Harapan sendiri tentang kalau ikutkan, betul tak? Jadi itu yang berlaku tuan-tuan sekalian sedikit. Saya ada pernah ulas juga tentang perkara ini. Mungkin boleh tonton video saya berkenaan dengan perkara itu yang telah saya postkan beberapa ketika dahulu. Cuma sekadar untuk kembali ke masa sekarang ini, Sanusi telah bersamaan oleh 4 orang bekas pekerja itu dan pada pagi tadi telah berlangsung pendengaran dan juga penghakiman keputusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Session Datuk Ibrahim bin Osman. Di mana keputusannya tuan-tuan dan puan, Hakim telah menolak saman tersebut dengan kos sebanyak RM10,000 yang akan ditanggung oleh para plaintiff. Di mana setelah mempertimbangkan hujah pihak-pihak dan keterangan saksi-saksi perbicaraan, Hakim memutuskan atas imbangan kebarangkalian bahawa plaintiff telah gagal membuktikan kesnya atas alasan bahawa nombor satunya, plaintiff gagal untuk membuktikan kenyataan-kenyataan yang Kedah adalah merujuk kepada plaintiff merujuk kepada mereka sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung ataupun secara innuendo. Yang pertama. Yang keduanya, ucapan-ucapan oleh Menteri Besar hanya melibatkan operasi dan dasar kerajaan negeri berkaitan dengan Kedah Agro. Macam tadilah kan yang kita nampak sekerat tu. Sanusi katalah, sekarang ini kalau kerajaan negeri lah. Mereka tak boleh masuk campur urusan Kedah Agro. So, dia tak boleh nak adukkan. So, itu yang terangkan oleh Sanusi. Nombor tiganya, sebagai seorang Menteri Besar, Sanusi, which is defender lah kan, berhak untuk membuat ulasan yang wajar berkenaan dengan kes tersebut. Takkanlah tak ada hak langsung dia MB kot. Dah orang tuduh dia macam-macam, takkan dia tak boleh balas balik, betul tak? Nombor 4-nya, kenyataan tersebut hanya dibuat bagi menjawab ataupun respon terhadap isu yang telah tular pada ketika itu. Menteri Besar bertanggungjawab untuk mengulas khususnya soal pembayaran gaji yang mana jika tidak dijelaskan, ianya akan memberikan kesan yang buruk kepada kerajaan negeri Kedah. Betul lah tu kan? Sekarang orang tuduh Sanusi tak bayar gaji. Sedangkan Kedah Agro yang syarikat. Lainlah kalau Sanusi tak bayar gaji, contohnya pekerja office dia.
Tu boleh cerita lah kan. Tapi Sanusi pegang kerajaan negeri. Dia tak pegang syarikat GLC. Takkan kita minta tolong Anwar Ibrahim tolong bayarkan gaji Steph Petronas? Betul tak? Dia tak boleh macam tu. Jadi Sanusi betul. Dia kena respon, dia kena cakap sebab tuduhan-tuduhan ini, fitnah-fitnah ini akan menjejaskan reputasi dia. Baik. Dan kemudiannya, tidak ada rujukan dibuat oleh Menteri Besar terhadap plaintiff-plaintiff. Maksudnya, Sanusi tidak merujuk kepada plaintiff-plaintiff itu. Tak sebut nama ke, tak pergi kontak mereka ke apa-apa ke, tak ada. Kan? Jadi Sanusi tidaklah memaksudkan tentang mereka. Sanusi cerita secara umum. Dan kemudiannya, kenyataan dibuat secara umum tanpa menamakan siapa. Macam saya sebutkan tadi lah kan. And then, fakta-fakta yang diucapkan oleh Sanusi adalah diakui plaintiff-plaintiff sendiri sebagai faktanya benar. Maknanya, Sanusi telah bercakap benda yang betul. Plaintiff-plaintiff yang menyaman itu sendiri kata, ya, apa yang Sanusi cakap itu adalah benda yang benar dan bukan satu pembohongan. And then, yang kemudiannya, tidak ada langsung mana-mana perkataan yang bersifat memfitnah plaintiff-plaintiff. Dan seterusnya, Menteri Besar Kedah berhak bergantung kepada pembelaan justifikasi berkaitan prestasi kawangan Kedah Agro termasuk isu kegagalan membayar gaji. Dah sasalahkan sebab Kedah Agro itu ialah syarikat yang terkait dengan kerajaan di Kedah. Bukan syarikat yang Sanusi punya. Tetapi ada kaitan dengan kerajaan di Kedah, maka dia berhaklah untuk mendapatkan pembelaan justifikasi, betul tak? Dan kemudiannya juga, Sanusi juga layak bergantung kepada pembelaan fair comment atas kapasiti sebagai Menteri Besar Kedah. Dan juga tidak ada sebarang elemen niat jahat dalam kenyataan-kenyataan Sanusi. Tidak ada sebarang malafaidi kat situ. Dan kemudiannya juga, tuan-tuan sekalian, MB juga tidak pernah langsung mengenali plaintiff-plaintiff. Of course lah. Kalau kita tanya Anwar Ibrahim kan, adakah dia kenal salah seorang daripada pekerja-pekerja Petronas yang telah di VSS-kan pada awal tahun ini contohnya kan? Of course dia tak kenal, betul tak? Tak kenal semua. Dan kemudiannya, frasa-frasa yang dirujuk tidak berupaya menjatuhkan reputasi plaintiff-plaintiff, bahkan terlalu remote sebenarnya, terlampau terpencil sangat. Takkanlah tiba Sanusi cakap, okey, pasal gaji Kedah Agro sebagai gedebak-gedebu. Kami terasa. Mana boleh macam tu, tuan-tuan sekalian. Nampak sangatlah bongaknya kalau plaintiff kata, ucapan Sanusi terkait dengan saya. Padahal Sanusi tak sebut nama kau pun masalahnya. Tak ada kaitan dengan kau pun. Bongak je kau. Jadi atas semua alasan itu, tuan-tuan sekalian, Mahkamah telah menolak tuntutan 4 orang bekas pekerja itu secara asasnya. Dan Sanusi dalam kes ini telah diwakili oleh Tuan Muhammad Faizi bin Cik Abu, Dr. Haji Yusfarizal bin Yusof dan juga Yang Berhormat Wan Rahimi bin Wan Daud. Semuanya orang kuat luham belaka, tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat luar biasa. Jadi apa-apa pun isu terkait dengan Kedah Agro selesai. Maksudnya sekarang inilah Sanusi betul. Memang kerajaan negeri, dia tak boleh tanggung apa yang Kedah Agro buat ke tak buat apa-apa ke. Of course, sebagai GLC, kerajaan negeri memang adalah sedikit tanggungjawab untuk memastikan yang GLC ini perform. Tetapi ada kata kalau mereka tak perform dan terpaksa buang pekerja ke, tak bayar gaji ke apa-apa ke, takkan kau nak salahkan Sanusi juga. Sanusi boleh just sound je lah. Tetapi at the end of the day, Kedah Agro tu yang pegang kewangan dan sebagainya. Macam saya sebutkan tadi lah. Ada kata kalau Petronas buang pekerja kan, kita semua tahu Petronas buang pekerja dan sebagainya, takkan kita nak salahkan Anwar Ibrahim semata-mata. Kan? Walaupun boleh terkait, Petronas jatuhkan apa, dasar Anwar, contohlah kan. Tetapi nak kata, Anwar, kenapa kau tak bayar gaji diorang? Benda tu tak betul. Anwar, kenapa kau buang pekerja Petronas? Benda tu tak betul. Nampak? Jadi apa-apa pun tahniah kepada Datuk Seri Sanusi dan juga tahniah kepada barisan peguam beliau yang telah bertegus lumus memastikan yang fitnah ini tidak melekat ke Datuk Seri Sanusi Mat Nor. Dan sekarang kita nantikan tentang jawapan LOD yang telah diserahkan oleh Sanusi kepada orang-orang seperti Satya Prakas dan sebagainya, sebab mereka ini telah memfitnah Sanusi berkenaan ucapan beliau dekat Jempol tak berapa lama dahulu ketika PRN Negeri Sembilan. Tapi itulah, anak-anak papa, para wala cukai, para wala non, mana nak kongsi berita ni masalahnya. Even dekat media pun saya belum nampak lagi mereka share. Tak tahulah kalau kejap lagi mereka share kan. Nak cakap salah, tak cakap pun salah. Semua salah, Ditelan maki mak. Oh, Di luar maki papa. matilah nak.